tahun ni kita tambah lagi peruntukan daripada 1 juta kepada 2 juta kerana saya dapati keberhasilannya sangat baik untuk kita melahirkan pemimpin-pemimpin muda bagi pendadahan. Dan saya dimaklumkan dan saya sendiri mengamati bahawa mereka ini begitu bersemangat, committed, dan insyaAllah Pahang akan dapat melahirkan pemimpin yang berdisiplin, jaga diri dan kuat semangat, cinta kepada negeri, cinta kepada negara. Itulah idea kita membuatkan Pahang ni. Program Pahang League ni ialah program yang sangat meneronokkan. Ia memberi saya banyak peluang untuk belajar, untuk menjadi orang yang lebih baik. Sebagai contoh, menjadi lebih berdisiplin dan jadi orang yang pandai memimpin dan lebih bergaul dengan orang ramai. Sebelum ni, saya moto introvert person, kurang bergaul. Tapi selepas menyertai program ni, saya belajar yang bergaul ni dapat memberi banyak pelajaran. Sebagai contoh, bagaimana untuk berkomunikasi dengan lebih baik dan secara tidak langsung dapat meningkatkan juga prestasi akademik saya. Apa yang saya belajar lepas saya masuk Pahang League ni adalah untuk menjadi lebih berani dan juga untuk berfikiran lebih jauh dalam semua perkara. Saya juga belajar untuk menghadapi semua cabaran secara seorang diri tanpa bantuan orang lain. Saya berterima kasih kepada Yayasan Pahang dan Kerajaan Negeri kerana bagi saya peluang ini untuk menonjolkan lagi bakat terpendam saya yang saya tak pernah terfikir pun akan sampai ke sini. Dan terima kasih Tok Wan. Saya nak berterima kasih kepada Kerajaan Negeri sebab dah peruntukkan banyak dana untuk kita orang belajar macam mana cara nak memimpin, macam mana nak belajar daripada kita orang Tier 1 sampai Tier 4 kita orang belajar semua benda, banyak benda kita orang belajar. Dan saya harap juga untuk batch baru Pahang League, untuk batch baru 2025, saya harap korang boleh belajar banyak benda macam kita orang belajar juga dan korang jadi lebih bagus daripada kita orang.